Hari ke berapa bang? Hari ke-6. 6 ah. Kita nak ke mana hari ni? Hari ni insyaAllah kita nak ke Chiang Mai. Chiang Mai eh? Kita start nak turun lah. So bagi tahu sikit apa masalah bila kita ride tak ada suara tu. Masalah dia problem ni lah, miscommunication lah. Kadang sampai kat depan tu Orang bukan miscommunication, wayar rosak. wayar rosak. Aduh, teruklah ampun miscommunication. Tak pakai kado. Masalahnya tak dengar. Tak dengar. Ho. Wow, how are you, Mike? Okey, kita dah pasang mic adapter, kita cuba tengok ada suara ke tak ada suara. Kalau tak ada suara, memang masalah. Halo. Problem ni mic adapter. Okey motor one tayar pecah Bukan pecah. Berlubang kena paku. Pecah lah tu. Ayat lain. Apa? Pecah meletup. Ni apa? Kena paku. Sama lah tu. Sama. Suka je buat owner. Itulah. Wan pergi mana malam tadi? Kena aku. Okey, macam biasa kita refill minyak tu. Tak tahulah mikrofon ni elok ke tidak. Tawakal je lah. Kalau tak ada suara tu pun barangan je lah macam mana kita orang bercakap. Pening lah ni. Dah stress. You know, I'm so stressed sebab tak ada suara. Macam mana ni? Agak-agak lah yang ni dah okey dah kot. Kalau tak okey juga, dia suruh beli kamera TV3 lah kot. Bawa motor macam tu senang lah. Mike, tolonglah ada suara Mike. Tolonglah Mike. Sedih lah menjadi Mike. Kalau pergi Perlis ke tak apalah Mike, rosak. Ingat nak sampai file ni senang ke Mike? Tolonglah Mike. Janganlah macam ni Mike. Bagilah muka sikit. Mikrofon. Ya. Jom, Bani kaki okey ya? Dapat tangkap. Dah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Korang boleh nampak tak betapa saya stresnya mikrofon tu rosak. So saya kena edit video yang memakan masa. Saya kena sambung-sambung semua konten-konten ni dulu. Dan saya kena check mana yang ada suara, mana yang tak ada suara. Saya kena fikir pula nak taruh lagu pula. Saya kena fikir pula saya nak bercakap apa. Korang dengar lah saya bercakap ni sampai minit ke berapa, tiba-tiba dia ada suara balik. So jom layan insya-Allah dengan izin Allah SWT. So kali ni, episod hari ni kita daripada Pai, kita akan bergerak ke apa nama ni, Chiang Mai insya-Allah. So belah kiri korang ni ada jambatan apa jambatan tu ada kisah dia juga sejarah dia lah. Tapi saya lupa itulah. So kita teruskan perjalanan. Alhamdulillah cuaca Allah izinkan cantik. Tapi nanti dekat depan pun ada hujan. So jalan dia lebih kurang juga, bercorner-corner juga. Dan kami kali ni, episod kali ni dia ada racing dengan Superbike tau. Tapi yang tu pun tak ada suara. Tu yang saya geram kan. Tapi nak buat macam mana, semua pun atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Harap korang sukalah bila saya bercakap ni. Itulah cerita dia kan. So depan saya Wan Kamil, kita punya chip dalam ride kali ni. Dia yang pandu arah, dia yang bantu-bantu untuk mencari hotel bersama Afan. So inilah orang dia. So siapa-siapa korang yang mana yang nak travel Thailand, nakkan guide yang boleh berbahasa Thailand, Wan Kamil ada. Korang boleh contact dia. Nanti saya letakkan nombor telefon. Adalah kiraan-kiraan dia tu nanti berapa dia charge ke apa kan. Itu atas dia lah kan. So orang kami ni dengan kami ni memang dah lama. So kami tahu dia punya cara macam mana.
Dia banyak juga memudahkan urusan. Alhamdulillah. Dengan urusan yang paling mudah tu bila berbahasa Thailand lah. Sebab dia boleh cakap Thailand kan. Dia boleh berbahasa Thailand. So ni lah jalan dia. Korang boleh tengok corner dia sangat-sangatlah corner patah. Dan corner-corner dia semua patah. Dan saya suka nak buat video dekat sini pasal corner dia patah. Sebab kita jarang jumpa corner yang patah macam ni, boleh nampak naik bukit, nampak daripada atas ke bawah tu kan. So dia style. Alhamdulillah. Tu dia nampak tu. Patah nampak kan. Saya cakap tadi boleh nampak kan. Nampak. Cuno. Mantap oh. Layan. Kalau ikutkan ini hari keberapa perjalanan kita ni, tapi sebenarnya panjang lagi untuk kita selesaikan misi ride kali ni. Tapi itulah, berkait rapat dengan mikrofon. Tengok saya balik ulang benda yang sama je. Sebab saya sangat-sangat terasa sayangnya konten ni sebab tak ada mikrofon yang sempurna macam tu kan. Sebab itu adalah penyeri video tu bila kita bercakap beramai-ramai kan. Ni Afiq tunggu tepi jalan ni kan. Wah, keluar. Ui. Van. Ikan van. Ada van. Telori. Jalan lubang. Tajam. Clear ke atas? Clear. Lepas pickup tu. Sejuk. Sejuk. Kereta depan. Kereta depan hitam. Toyota Vios. Lepas kereta hitam clear. Vios motor tu. Oh, sejuk. Hujan. Ada depan. Ada pickup. Masih. Jalan tak ngam. Cepat sikit. Pasir. Lembu. Ni tempat kita lembu. Betul. Kita nak bukit lembu ni. Oh, dah bukit. Sini pun ada kon. Okey. Tengok kan dah hubung lagu balik. Tengok mic ni dia geli-geli pula. Kejap ada, kejap tak ada. Macam biskut chips more pula. Okay guys, kalau korang ingat balik daripada awal sampai ke hari ni, berapa banyak corner dah kita dah corner. Nampak? Itulah orang panggil Mae Hong Son Loop 1000 corner. Padahal dia bukan 1000 corner pun, banyak corner dia. Cuma nama gelaran 1000 corner tu kan. Lepas tu asal dia ikutkan dia Mae Hong Son Loop. Dia kena pusing. Dia ada jalan dia, ada track dia. So itulah yang melengkapkan 4088 corner. Tapi kali ni kita ada tambah sikit. Kita pergi ke Nan. Nan ni salah satu jalan yang bercorner-corner juga rupanya. Nanti korang tengok lah kan. Saya cerita sekarang tak syok kan. So korang kenalah dengar saya bebel sampailah habis balik daripada Thailand ni. Gitu. Syok memang syok. Trip kali ni syok. Hujan tu lah yang sedikit buat kita jadi berisiko tinggi sikit. Jalan basah kan. Kalau ikut tengok, mantap dia punya view kan. Lepas tu lagi satu benda yang jadi saya potong sikit bila mikrofon ni jadi macam ni lah. So harap-harap lah bunyi suara ni ada di hadapan nanti, insyaAllah. Sebab depan-depan ni pun ada suara balik ni. Tapi minit keberapa pun saya tak ingat dah saya edit balik. Tapi memang dia kejap ada, kejap tak ada. Bergantung kepada adapter tu melekat ke tak melekat dengan dia punya connection dia tu. Dia dah kena air, dia dah jadi short tau. Dia dah macam short sikit. So mic adapter tu dah problem. So saya kena cari mic adapter baru lah. Dah ada lah pun mic adapter baru tu, saya baru beli. Tapi waktu ride ni memang tak ada lah. Jam kita tapi itulah harap-harap banyaklah juga yang dapat diselamatkan daripada tak dapat diselamatkan. Kalau kata dalam 10 recording tu, biarlah kalau boleh 8 yang okey, 9 yang tak ada suara kan. Amin. Jom layan dulu.
View dia, Masya Allah. Kat sini memang banyak view bukit-bukit. Sebab kita memang naik bukit pun. Sebab itulah nampak bukit-bukit, lurah-lurah yang cantik-cantik. Tapi dia masih still rainforest. Sama je dengan hutan kita. Tapi cantik lah kan, sebab dia sejuk. Mana dia tak cantik? Semua bumi Allah ni SWT ni cantik-cantik belaka. Yang tak cantik tu bila manusia lah yang merosakkannya. Wallahualam. Kalau dunia pun dah cantik macam ni, syurga macam mana kan? So itulah kita ni kenalah usaha sampai kita dapat ke syurga tu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okey, kita ceritalah sikit kan. Mana-mana rider-rider yang belum sampai lagi ke sini, korang kena sampailah. Tak apa, usahalah macam mana ambil cuti hujung tahun ke apa ke kan. Tapi korang kena sampai setidak-tidaknya sekali ya seumur hidup. Mae Hong Son Loop dan juga Nan, 2 litar yang patut korang sampai. Sebab dia banyak sangat corner. Sangat seronok. Sangat seronok. Pengalaman yang luar biasa. Kalau kita cerita bab duit, kita boleh usahakan lah. Kita boleh plan berbulan. Saya dan grup ni plan 1000 corner ni dah lama. Dah makan bulan dah. Sebab kita nak kena kumpul duit untuk ride. Kita kena fikir cuti masa mana yang sesuai. Sebab kita ada yang kerja tetap, ada yang freelance, ada yang berniaga. Dan kena fikir pula tanggungjawab kita terhadap rumah kita kan. Siapa yang kita kena jaga, mak ayah ke, anak bini ke kan. So benda-benda tu kena fikir. Masing-masing ada masalah masing-masing. Masing-masing ada tanggungjawab dan amanah masing-masing. Tapi untuk sampai ke sini tu Allah izinkan. Walaupun tarik masa selama 12 hari. Dia boleh pendek kan, tapi korang banyaklah checkpoint korang terlepas. Macam tu. So apa-apa yang belum sampai tu korang kena sampai. Sangat-sangat best. Yang penting jangan rasa ragu-ragu. Bahayalah, risikolah apa ke. Benda tu atas diri sendiri. Kalau kata kita beringat semasa kita ride, alhamdulillah, insya-Allah Allah jaga. Apa-apa pun sebelum nak ride tu, sebelum bermusafir tu, buatlah solat sunat musafir, doalah, minta ke Allah SWT jaga perjalanan kan. Kalau dalam perjalanan tu ada ujian, itu Allah nak angkat darjat. Itu je. Tapi kalau kata ujian tu janganlah berat-berat. Okey guys, ni nampak ni. Geng-geng Thailand geng-geng Thailand overland touring. Nampak? Dia orang ni dia pakai bag macam ni, waterproof ni. Tapi motor dia orang power main-main Tapi dia orang santai, nampak? Kapcai je. Sebab apa? Dia orang menikmati pemandangan ini. Dia kena slow. Dia tak boleh laju. Bila laju dia tak menikmati perjalanan, dia menikmati motosikal. So menikmati motosikal dalam erti kata kita mengimprovekan kita punya riding skill. Contoh macam ni, turun bukit macam ni kan. Semua berisiko tinggi ni. Tapi kalau kata kita tak improve kita riding skill kita, macam mana? So inilah cara-cara dia nak improve. Daripada segi cornering, daripada segi speeding. So kita kena alert lah benda tu. Daripada segi kita punya fokus, semua tu kena fikir lah. InsyaAllah. Semoga apa yang saya cakap ni boleh memberi manfaat. Amin. Jadinya bila banyak berfikir atas jalan ni, benda yang paling mudah adalah motosikal, skuter. Nampak? Itu je. Korang sendiri tengok macam mana T-Max ni punya performance. Corner dia macam mana, lepas tu dia punya power dia macam mana kan. Dia punya comfort dia macam mana. Complete lah. Senang cerita complete. Dia tak bebankan kita orang. Nak fikir nak angkut box ke, nak pasang box ke, lepas tu lagi nak fikir cedok gear pula kan. Memanglah motor touring tu memang sesuai untuk touring.
Tapi bagi kami nak benda tu lebih kita selesa dan mudah kawal lah macam tu. Mudah kawal layak dia. Senang cerita. Kalau diimbas balik kenangan zaman kecil-kecil dulu kan. Dulu mak ayah kita beli basikal roda 3 tu. Kayuh dalam perkarangan rumah sahaja. Dah besar sikit masuk sekolah rendah. Beli basikal yang tu buka tayar kiri kanan tu. Boleh lah berdiri dah boleh kayuh basikal tanpa kaki kecil tu. Dah sampai sekolah menengah. Beli basikal besar pula kan. Lepas tu dapat pula motor. Berkawan bercampur. Tahu-tahu dah tua ni sampai ke sini saya sampai. Okay guys, ini ada Superbike ni kan. Kita bermain dengan Superbike ni. Korang tengok lah, korang layan lah
saya akan cuba sedaya upaya di Chiang Mai mencari mikrofon ataupun adapter kalau boleh. Demi apa? Demi negara yang tercinta. Tu. Cakap siap Fit. Hello. Wait. Speak Thailand. Oh no. Ah? Just a little bit. Just a little bit. A little bit. Kakak cip marah. Wah, tunggu Zat. Bagi dia keluar semua tu. Weh, depan tu gelap tu. Masih cantik seperti dulu saat pertama ku jumpa denganmu. Terasa ingin ku bersamamu, tapi aku tidak seperti dulu. Okay guys, potong steam sikit guys. Ini rider bicycle daripada Malaysia. Dia cakap apa tau dalam perjalanan kami, dia cakap apa? Malaysia boleh. Nampak? Layan balik. Pasti takkan berlaku walau ku cinta kamu. Okay, ada suara balik. Korang dengar lah cakap mana ada suara. Korang layan dulu, jom. Ada tak kereta? Ada kereta. Lepas SUV ni kosong. Lepas apa tu clear. Ada motor. Motor. Ni ada dekat ni Lepas motor clear. Ada. Lepas motor clear. Lepas motor clear. Jalan syok. Penuh je ni. Clear lah. Clear. Van. Ada kereta. Ada van. Kereta banyak. Banyak kereta. Dah kena motor. Pasir. Pasir. Pasir, bukan pasir. Ada pick-up hilang. Port Ranger. Hitam. Jalan street. Mana? Kereta ni ada kereta. Ada kereta. Ada ayak sikit depan tu. Salah syok. Ada lori. Depan lori clear. Air. Let's go. View yang cantik. Masya Allah. Tawanya view. Bang, potong rel bang. Potong rel. Oh, jalan lencongan. Jalan dulu. Motor. Lepas ada motor. Ada van. Kau nak pecah. Macam racing dia. Ada kereta banyak. Lori ada. Kereta ada. Careful. Ada pickup. Fokus. Lori. Lori ting. Bong. Oh, mana?
Kona. Ada lori. Kona patah menaik ah. Berlubang, jalan berlubang. Jalan lubang, kanan. Clear. Agak. Orang kecil, orang kecil. Corner you. Naik. Agak lah. Belakang. Ada pickup. Corner you. Corner you naik. Oi, kecil. Duduk depan Mitri. Bagi ruang kosong untuk penuh sikit. Ha. Ada kereta nak masuk. Ada kereta belah kiri, ni. Kereta kanan, 2 biji. Ada kereta kanan. Ada kereta putih, ada van. Oh, jalan pasir ya. Oh, slow. Jalan turun, kena turun. Sangat tongkat siut. Hilang saya punya tongkat. Kena paling, kena yang. Mama Fitri. Apa ni? Aduh. Kemana? Dia gaya. Bang. Ada kereta. Ni, kosong. Lepas kereta tadi kosong. Kosong. Clear. Ada motor. Okey, clear. Jalan lori. Jalan Tailok. Kena Tailok ada lubang. Ambil. Nak pulang sangat. Jalan sampai. Jalan tampai slow. Ada motor, ada kereta. Oh, gaya. Jalan Tailok. Ada kereta yang. Kereta yang. Kereta banyak. Poli tu tengok. Nak sangat. Ambil. Ada 3 kereta depan kita. San. Ada motor. Ada motor. Ada motor lagi. Ada motor. Clear bang. Clear tak bang? Ada kereta, ada motor. Clear tak bang? Tak ada. Clear tak? Putih. Ada. Survey. Oi, banyak kereta, banyak motor. Kepul. Kereta motor. Banyak kereta. Lepas pun hitam clear. Lepas pun hitam clear ya. Teammate is the best lah. Ya. Ada isu hitam. Pelantar ada lagi. Buat le bunyi. Clear bang, clear tak bang? Abang clear tak bang? Sangat clear. Clear. Berhabis lah. Anjing jaga. Clear. Wah, apa haju? Oh, macam TT Island lah. Oh, jaga. Ada lori. Mana? Ada lori. Oh, kena. Lori. Oh, gila. Siapa yang tak pada lori tu? Hati-hati. Gelak-gelak juga. Kepo. Okey, jalan basah. Kona you jalan basah. Oi, air mengalir. Jalan besar. Air mengalir. Jalan besar. Ini minyak apa ni? Kalau kuning. Sana clear lah. Clear dah. Clear. Mang.
Clear. Oh, patah nyuk siut. Oh, sakit siut. Dia patah balik. Patah balik. Kau dah patah balik. Oh, sakit siut. Hujan jaga hujan. Hujan turun. Apa betul patah tu. Ni ke jalan? Ni anjing. Clear. Dia ke jalan. Clear tak? Depan. Dia tak. Tapi kita gila shoot. Depan clear. Dah hujan. Hujan. Sejuk ni. Hah? Ni RNR dia. Yo, betul lah. Ni RNR Ulu Piang. Oh, rupanya dia dah pakai baju hujan. Orang dah kata mari sini. Kita nak on bike balik. Jom. Hujan. Memang minta maaf tak ada suara. InsyaAllah saya sampai Chiang Mai saya cuba cari mikrofon. Amin. Ataupun apa? Mic adapter, sorry. Alah, okey, belum patah.